Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan menyambung pengajian kita ataupun kuliah kita berkenaan dengan falsafah dan isu semasa untuk bab yang kelima, iaitu salah satu daripada cabang dalam bidang falsafah yang kita sebut sebagai metafizik. Jadi saya rasa pelajar-pelajar pun sudah maklum, sudah faham berkenaan dengan apa itu metafizik, dan kita pun telah sentuh, pelajar pun dah cari beberapa maksud berkenaan dengan metafizik pada bab yang pertama, kedua dan ketiga. Jadi pada kali ini kita akan pergi lebih detail sedikit berkenaan dengan metafizik. Jadi metafizik ni bukan salah satu elemen ataupun perkara yang sangat penting dalam falsafah. Boleh dianggap semua cabang-cabang falsafah tu kita boleh sebut sebagai, kita boleh anggap dia dalam dia berada dalam kategori metafizik kerana tidak membincangkan perkara-perkara yang berbentuk fizikal ataupun yang nyata. Jadi ini hasil pembelajaran menjelaskan hubungan antara insan dengan alam, menjelaskan kepercayaan hubungan insan dengan Tuhan, menghuraikan pembentukan perkembangan sistem metafizik yang berkait dengan Tuhan, terutamanya seperti teism, monoteism, atheism dan lain-lain. Dan terakhir sekali menganalisis pembentukan metafizik yang meluas kegunaannya dalam perkembangan sains dan juga teknologi. Jadi dalam bab ini kita akan pergi satu persatu daripada pengenalan, definisi, matlamat kehidupan, kesejahteraan dan kebahagiaan terutama dalam konteks Islam, kemudian hubungan antara insan dengan alam, insan dengan Tuhan melalui kepercayaan, metafizik dalam perkembangan sains dan teknologi, dan terakhir sekali kita akan memberi satu kesimpulan daripada bab ini. Jadi kalau kita lihat berkenaan dengan metafizik ni, kebanyakan ahli falsafah, kebanyakan mereka menulis karya-karya yang menjurus untuk menjelaskan tentang metafizik. Jadi saya ambil beberapa contoh karya ahli falsafah yang menulis tentang metafizik. Walaupun tajuk, ada setengah tajuk tu mungkin tak bertajuk metafizik lah, tapi mereka perbahasan tentang metafizik. Cuma yang saya ambil di sini adalah kebanyakan karya-karya yang tajuknya pun dinyatakan tentang metafizik. Contoh pertama kita boleh lihat karya Aristotle yang menulis berkenaan dengan apa itu metafizik. Aristotle metafizik. Kemudian kita boleh tengok lagi karya ahli falsafah moden, contohnya René Descartes, Meditation on First Philosophy. First Philosophy ni merujuk kepada metafizik dia, walaupun tajuk dia ni bukan metafizik, tetapi perbahasan First Philosophy itu merujuk kepada metafizik, perbahasan metafizik René Descartes. Kemudian kita boleh lihat di sini ada karya Martin Heidegger, seorang ahli falsafah barat juga. Ini juga Introduction to Metaphysics. Kemudian ada pemikir Islam, ahli falsafah Islam ataupun ahli kalam, iaitu Tabatabai, The Element of Metaphysics, Bidayatul Al-Hikmah, tentang metafizik. Dan seorang ahli falsafah yang agak penting dalam perkembangan falsafah Islam kontemporari, iaitu Syed Muhammad Nuqaim Al-Attas, profesor, yang bertajuk Prolegomena to the Metaphysics of Islam. Prolegomena ni macam pengantar ataupun introduction kepada metafizik Islam. Ini bukunya, kita boleh lihat di sini. Ni metafizik Islam. Jadi kita lihat di situ bahawa penekanan sentiasa diberikan oleh ahli falsafah berkenaan metafizik. Jadi kalau seorang ahli falsafah tu, mereka ni akan menulis berkenaan dengan metafizik. Jadi pengenalan kita boleh tengok di sini. Ada dua elemen berkenaan dengan perbahasan ilmu tu. Ada yang kita panggil fizik, fizik. Kemudian ada juga yang metafizik. Jadi kedua-dua ini adalah saling bertentangan antara satu sama lain. Perkara-perkara fizik ini akan menjadi ruang perbincangan dalam ilmu sains, ilmu sains. Dan dia bersifat material. Manakala metafizik adalah sesuatu yang sains tak boleh jawab dengan menggunakan kaedah empirical. Sebab sains menggunakan kaedah empirical. Empirical maknanya sesuatu data yang diperolehi daripada deria yang menggunakan makmal sebagai
tempat untuk mendapatkan kesimpulan. Jadi metafisik ni tak boleh, sains tak boleh guna sains. Jadi dia menjadi cabang perbincangan kepada falsafah. Dan ia sudah tentu tidak dapat dicerap oleh panca indera. Jadi saling berlawanan, maknanya kalau kita kata ini material, metafisik sudah tentu immaterial, tidak boleh digambarkan secara material. Kalau kita boleh lihat di sini, baik. Tadi kita boleh lihat tadi kan ada beberapa soalan. Nanti boleh tengok slide balik. Maknanya ada beberapa soalan yang menjelaskan tentang apa itu metafizik. Jadi soalan-soalan yang kita dah sentuh sebelum ni pun, yang dari mana datangnya aku daripada ada tak makhluk ataupun kuasa yang menguasai alam, ke mana kita akhirnya. Ini adalah soalan-soalan yang jelas, yang mana ia berkaitan dengan persoalan metafizik. Jadi dalam di sini kita boleh lihat lagi metafizik ni penting dia menentukan matlamat kehidupan. Maksudnya dia adalah persoalan tentang kehidupan, dia menentukan matlamat ke mana kita pergi akhirnya. Jadi ia berkait dengan hubungan antara insan dengan alam, insan dengan Tuhan, melalui sistem kepercayaan, dan juga yang mana kita akan bahas juga berkenaan dengan sains dan teknologi, ya. Jadi seterusnya, sistem kepercayaan seseorang boleh berasal daripada falsafah ataupun ideologi pemikiran. Kemudian ajaran agama, ataupun agama dan juga digabung jalinkan dengan falsafah. Mana kita boleh lihat di sini contohnya Kristian komunis. Kristian ni agama, komunis ni ideologi. Muslim sosialis. Sosialis ni ideologi, Muslim ni orang beragama Islam, maknanya agama. Dan Hindu humanis, Buddha nontis, dan banyak lagi. Jadi ada juga sebahagian daripada sistem kepercayaan seseorang tu boleh bertukar-tukar, bergantung kepada apa yang dia fikir pada waktu itu, pengaruh persekitaran dan lain-lain. Jadi dalam pengalaman kita, mungkin kita pernah terbaca kan kisah seorang pelajar sekolah agama berakhir dengan kehidupan etis contohnya, ataupun pergi kepada kehidupan pemikiran yang liberal ataupun sesat, dan banyak lagi lah yang kita boleh lihat. Jadi ini adalah sistem kepercayaan seseorang yang mana berkait dengan kefahaman metafizik dia. Sistem kepercayaan di Malaysia secara umumnya tertumpu kepada ajaran agama yang mempunyai sistem kepercayaan, ibadat, akhlak yang tersendiri, berbeza-beza, sama ada monoteism ataupun politism di Malaysia. Dalam konteks Malaysia, kepercayaan agama kita pelbagai, Islam, Kristian, Buddha, Hindu, dan banyak lagi yang lain, kepercayaan agama-agama. Di masyarakat di negara barat pula berbeza kan. Dan beberapa sebelah timur juga menganut kepercayaan agama theism, menolak kewujudan Tuhan. Ada dalam kalangan mereka ni menolak kewujudan Tuhan dan tidak mempunyai pengetahuan ataupun yang dipanggil sebagai agnosticism, tidak mempunyai maklumat ataupun pengetahuan tentang Tuhan. Mereka ni tak tolak Tuhan macam atheism, tetapi mereka ni tak kisah sama ada Tuhan tu wujud ataupun tidak. Itu agnosticism. Jadi nanti berkenaan dengan ism ni kita akan lihat lagi dalam perbincangan seterusnya. Jadi antara persoalan yang berkait dengan metafizik ni juga kita boleh lihat di sini kan. Anda adalah apa yang anda percaya. You are what you believe. What you believe itu merujuk kepada prinsip yang kita pegang, metafizik kita sendiri kan. Dan persoalan-persoalan berkenaan what you believe ni berkait dengan persoalan kehidupan manusia. Pertama contohnya, dari mana aku datang? Min aina. Kemudian ke mana aku akan pergi? Ila aina. Mengapa aku di sini? Limadha ana huna. Soalan-soalan ini jika kita tanya, jawapannya adalah berkait dengan persoalan metafizik. Seterusnya, kita pergi lagi kepada definisi metafizik. Ini pun kita dah tengok sebelum ni. Perkataan metafizik berasal daripada Yunani yang bermaksud melampaui semula jadi.
beyond nature. Perbahasan tentang metafizik adalah untuk menjawab persoalan tentang sesuatu yang melampaui atau melebihi persoalan semula jadi. Ia menjawab soalan yang umum tetapi abstrak, kan? Kan persoalan-persoalan tadi kan umum sifatnya. Dari mana aku datang, ke mana aku akan pergi, ada tak kuasa yang mentadbir alam. Dia umum tapi dia bersifat abstrak. Abstrak maksudnya dia tidak dia mungkin dia berada dalam pemikiran kita, kan? Tajuk-tajuk yang berkaitan dengan persoalan metafizik seperti kewujudan, objek kandungannya, ruang dan masa, sebab dan akibat, kemungkinan dan kebarangkalian. Ini persoalan-persoalan yang berkaitan dengan metafizik. Metafizik juga adalah sains yang mengkaji seperti itu atau penyebab pertama sesuatu perkara atau perkara yang tidak berubah. Jadi metafizik nak mencari sesuatu maksud yang, contoh kalau kita kata penyebab pertama kepada sesuatu perkara, macam saya pernah cerita sebelum ni kan, seorang kanak-kanak tanya pada ayah dia, saya daripada ayah daripada datuk dan nenek, jadi siapa yang pertama? Dan macam mana yang pertama itu ada? Kalau semuanya berkait-kait, itu kan metafizik. Contoh dia kata, kita bercakap menggunakan bahasa, jadi bahasa ni siapa yang cipta? Dan macam mana penciptaannya itu boleh digunakan oleh semua manusia? Itu metafizik. Contoh perkara yang tidak berubah. Contoh perkara yang tidak berubah. Contohnya kita nak mentafsir, nak mendefinisikan apa itu kerusi, contohnya kan. Kerusi ni, apa yang menyebabkan kerusi itu adalah kerusi. Contoh kita kata kerusi itu adalah sesuatu yang boleh kita duduk. Tak semestinya kan. Kadang-kadang kita boleh duduk je walaupun benda itu bukan kerusi. Boleh duduk atas meja. Adakah meja kerusi? Tidak. Kita kata kerusi 4 kaki. Habis itu haiwan ada yang 4 kaki. Adakah haiwan itu kerusi? Tidak. Jadi kita mencari sesuatu definisi yang tidak berubah, yang menyebabkan kerusi itu adalah kerusi, walaupun pada zaman ini ataupun pada masa depan, kan? Dulu kerusi mungkin 4 kaki, sekarang kerusi 1 kaki pun ada. Jadi itu yang kita sebut sebagai persoalan metafizik. Sama juga bila kita nak mentafsir manusia, apakah yang menyebabkan manusia itu manusia? Itu persoalan metafizik. Dan persoalan metafizik ni kebiasaannya boleh ditemukan dalam agama. Agama boleh bagi jawapan kepada persoalan metafizik. Namun bagi ahli falsafah, seorang ahli falsafah ni kan dia banyak guna rasional, guna akal. Jawapan yang diberikan oleh agama perlu dihuraikan dengan akal. Dalam keadaan keterlaluan, jawapan persoalan metafizik hendaklah dibahaskan secara terbuka. Ni ada ahli falsafah yang nak terbuka, dia tak nak dikongkong oleh agama lagi, kan. Jadi dia nak bermula daripada kosong tanpa panduan. Jadi oleh demikian, perbincangan metafizik tentang hakikat manusia dan penciptaan boleh menjadikan seseorang tergelincir kepada lembah ekstremisme. Maknanya dia nak bebas berfikir, tak mau disekat oleh agama. Akhirnya mereka berpandangan, contohnya manusia itu dijadikan melalui proses evolusi, kan? Tidak ada pencipta, alam itu terjadi sendirinya. Ini persoalan-persoalan yang berkait dengan metafizik. Jadi metafizik Islam, ini penting, adalah dibahaskan sesuai dengan kepercayaan akidah Islam, seperti mana yang dibahaskan, dinyatakan oleh Al-Atas tadi dalam karya dia tadi. Metafizik Islam adalah satu sistem yang menerangkan tentang hakikat wujud dan kewujudan dalam bentuk yang sebenar, dalam bentuk sesuatu hakikat yang benar, seperti mana yang kita faham dalam konteks agama Islam berdasarkan kepada landasan Quran dan hadis. Ini ada 2 contoh perbahasan metafizik. Satu, kita fikirkan tentang objek material dan fizikal. Ni yang satu dulu kita tengok. Satu, daripada objek material tersebut, cuba jelaskan tentang unsur yang paling umum, menyahkan atau membuang sifat-sifat khusus bagi sesuatu objek. Contoh, kan, buangkan warna, tempat, bau ataupun sama ada kursi itu keras, lembut, warna sebagainya. Apa yang tinggal pada kerusi? Ini contoh tadi, kan. Contohnya kita fikir tentang kerusi. Jadi kita keluarkan dulu sifat-sifat yang ada pada kerusi itu. Jadi apakah yang tinggal pada kerusi yang menyebabkan kerusi adalah kerusi? Soalan tadilah, kan. Menurut Aristotle, yang tinggal ini adalah dipanggil sebagai substance. Substance ialah intipati, unsur paling penting yang menjadikan kualiti khusus bagi kerusi.
Jadi ini soalan ni lah, contoh lain boleh baca lagi ya. Kemudian fenomena perbahasan metafizik ini yang contoh satu. Kemudian contoh dua, perbahasan metafizik yang lain adalah fenomena di luar alam nyata. Okey. Jadi fenomena di luar alam nyata ini aspek metafizik yang biasa difahami oleh kebanyakan orang. Banyak orang bila sebut metafizik itulah dia, maknanya di luar alam nyata, alam ghaib, itu metafizik. Okay, contohnya idea tentang hidup lepas mati, kehidupan dalam barzakh, tentang konsep syurga neraka. Ini adalah perbahasan metafizik dalam kategori fenomena di luar alam nyata. Jadi ada dua lah. Satu tadi perbahasan tentang substance bagi sesuatu objek. Yang kedua adalah fenomena yang berada di luar alam nyata. Itu juga perbahasan metafizik. Jadi daripada perbahasan itu, perbahasan metafizik ni telah membentuk dua aliran utama. Yang pertama dipanggil sebagai materialism. Materialism ni pertama. Materialism. Yang kedua pula dipanggil sebagai idealism. Idealism. Okey. Kita nak tengok materialism ni apa dulu. Materialism ni apa? Ini definisi dia. Bagi golongan materialism, dia percaya bahawa dari segi metafizik, sesuatu kewujudan itu adalah jasad dan jirim saja. Jasad dan jirim saja. Dia juga dipanggil sebagai physicalism, iaitu semua fakta dan pengetahuan adalah disebabkan ataupun bergantung kepada proses fizikal. Semua objek kewujudan seperti alam, air, matahari, gunung ganang, semualah hakikat sesuatu kewujudan itu bersifat jasad ataupun material. Oleh kerana itu dipanggil sebagai materialism. Jadi timbul persoalan kepada materialis ni, bagaimana untuk menjelaskan ataupun memahami tentang kewujudan idea yang berada dalam minda yang tidak bersifat fizikal. Minda kita ni kan tidak bersifat fizikal. Macam mana nak jelaskan? Kata materialis, idea tidak mempunyai realiti yang tersendiri tetapi bergantung kepada sesuatu yang bersifat jasad. Idea tentang otak dan fungsinya juga adalah mechanistic, mechanical materialism. Maksudnya apa yang ada dalam otak ni bergantung kepada jasad. Dan fungsi dia itu berbentuk mechanical. Mechanical maknanya bergantung kepada sebab dan akibat. Seperti mana? Machine lah. Machine. Kemudian bagaimana menjelaskan kewujudan perkara lain yang diterima dalam agama? Contohnya kewujudan makhluk halus, makhluk gaib seperti jin, malaikat yang bukan bersifat material. Macam mana nak jelaskan? Apa yang materialis cakap? Menafikan kewujudan yang bersifat rohani, seperti percaya pada alam gaib ni, ataupun hanya wujud dalam bentuk imajinasi. Jadi mereka mengambil pendekatan menolak kewujudan perkara-perkara gaib seperti tadi itu. Dan kalaupun wujud, dia adalah imajinasi manusia saja. Dia tidak real sebenarnya. Dia tidak berbentuk satu hakikat kewujudan yang sebenar. Okey, kita pergi kepada aliran yang kedua. Ini yang kedua, iaitu idealism. Jadi kalau kita dah tengok materialism tadi apa, maka kita tahu bahawa idealism ni berlawanan dengan materialism. Idealism mendakwa bahawa perkara yang ada di dalam dunia luaran, external world, adalah hanya gambaran akal sahaja. Apa yang ada di wujud di luar ni adalah gambaran akal kita. Idealis tidak menafikan kewujudan segala yang ada di dalam dunia luaran ini, tetapi keutamaan diberikan kepada idea atau akal. Realiti tidak bersifat material. Ini adalah kata kunci lah. Maknanya tidak bersifat material. Tak sama dengan apa yang materialis sebut bila mana menyatakan bahawa realiti itu bersifat material. Sebaliknya bersifat mental ataupun bersifat idea ataupun bersifat spiritual. Lawan kepada material. Idealism membuka ruang kepada kepercayaan kepada kerohanian, kepercayaan dalam agama, kerana ia menganggap bahawa realiti bukan fizikal, bukan material, bukan zahir, tetapi bersifat spiritual. Jadi idea sebegini membuka ruang kepada kepercayaan-kepercayaan agama untuk dijelaskan. Konsep seperti roh, jin, malaikat yang terdapat dalam fahaman agama boleh diterima kerana idea tersebut dipahami melalui minda. Sesuatu yang bersifat kerohanian ataupun spiritual tidak mempunyai sifat material ataupun jasad. Jadi kita boleh lihat juga di sini berkenaan dengan
matlamat kehidupan dia berkait rapat dengan apa yang dinyatakan dalam metafizik seseorang. Jadi kita boleh lihat firman Allah Subhanahu wa taala, walil akhiratu khairun laka minal ula, kan. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Jadi daripada ayat surah Ad-Duha, kan, menjelaskan bahawa matlamat kehidupan kita kalau dalam konteks Islam adalah akhirat, lebih penting, lebih utama daripada matlamat yang lain. Jadi matlamat seorang itu penting dalam menentukan bagaimana seorang itu boleh memandu dan meneruskan kehidupannya. Matlamat tujuan kehidupan dimaksudkan dalam bab ini bukan matlamat tujuan kehidupan bersifat sekunder, tetapi matlamat yang utama yang hendak kita maksudkan dalam perbincangan metafizik. Jadi matlamat kita sudah tentu untuk kesejahteraan, kebahagiaan dalam Islam. Jadi kesejahteraan, kebahagiaan dalam Islam ni mempunyai kaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, dengan manusia dengan alam. Ketiga-tiga perhubungan ini membentuk kehidupan yang sejahtera dalam Islam. Nanti boleh baca lagi ni. Kemudian kebahagiaan dalam Islam juga terbentuk daripada keyakinan kita tentang kebahagiaan kepada kedua-dua dunia, iaitu dunia senyata dan juga dunia selepas ini, iaitu pada hari akhirat. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah, kan, kita cari harta kekayaan telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala kebahagiaan hari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kita lupakan kehidupan kita atas dunia, kan. Maka dalam doa pun kita selalu sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kebaikan kepada dunia dan juga akhirat. Manakala kita boleh lihat juga di sini daripada apa yang dinyatakan oleh Syed Muhammad Naqaib Al-Attas tadi, kan, happiness according to the perspective of Islam is expressed in term of sa'adah, kebahagiaan, and it relates to dimension of existence hereafter, ukhrawiyah, dan juga present world, ad-dunyawiyah, maknanya kebahagiaan, kesejahteraan kepada kedua-dua dunia. Okey, kita boleh lihat juga kat sini tentang perhubungan manusia dengan alam, bagaimana manusia mentafsir alam, macam-macam pandangan bagaimana manusia mentafsir alam, Jadi melalui pentafsiran hubungan manusia dengan alam ni boleh lihat perbincangan kosmologi dan juga ekologi, Bagaimana dalam Islam, Yahudi dan Kristian, kita percaya bahawa alam ini diciptakan daripada tiada, creatio ex nihilo, maknanya daripada tiada kepada ada. Pada zaman dahulu manusia percaya bahawa bumi ini diletakkan pada tanduk lembu ataupun belakang ikan paus. Maka fenomena gempa bumi terjadi disebabkan pergerakan oleh lembu itu atau ikan paus. Ini adalah kepercayaan Israeliat. Lembu, ikan paus, ada bumi, Jadi ini kepercayaan dulu yang tak betul lah. Dan kita tengok juga tentang idea kosmologi ni pun pelbagai, kan. Bagaimana kosmologi Melayu cerita tentang bumi. Ahli falsafah Yahudi bernama Philo juga menjelaskan tentang penciptaan alam. Kemudian dalam tulisan pemikir-pemikir saintis moden ada teori Big Bang, menjelaskan juga tentang kosmologi atau penciptaan alam. Jadi dalam kita menjelaskan tentang ekologi ini, kita faham bahawa manusia itu mempunyai amanah, kan, untuk menjaga alam ini, memikul tanggungjawab untuk memelihara dan memulihara alam ini, jaga keseimbangan flora dan juga fauna, organisma yang ada pada alam. Jadi itu yang sekarang ni pun kita ada Go Green and Save the Planet. Okay, seterusnya ini pula hubungan manusia dengan Tuhan. Kita boleh tengok kat sini ism tu, kan. So kita akan tengok satu, atheism, agnosticism, theism, monotheism dan polytheism. Atheism ni tak percaya pada Tuhan, tak boleh menolak kewujudan Tuhan, maknanya Tuhan tu tak ada. Agnosticism ni dia tak kata Tuhan ada, dia tak kata Tuhan tu tak ada, tapi dia biarkan dia tergantung macam tu, ikut suka, ada tak ada. Tapi pada dia
untuk mempercayai Tuhan tu ada tak cukup bukti. Jadi dia biarkan je tergantung tentang kewujudan Tuhan. Theism ni percaya kepada kewujudan Tuhan. Monotheism ni percaya kepada satu Tuhan. Polytheism ni syirik, menyekutukan Tuhan, percaya kepada banyak Tuhan. Jadi ini adalah perbezaan-perbezaan bagaimana manusia mempercayai konsep keagamaan. Walau bagaimanapun, kalau dalam konteks kita kehidupan di Malaysia, agnosticism dan atheism ni bercanggah dengan norma kehidupan masyarakat kita, bercanggah juga dengan rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Okey, seterusnya, dalam Islam, konsep percaya pada Tuhan tu mendekati aspek monotheism, iaitu percaya pada satu Tuhan. Itu kita ada konsep tauhid dan juga iman, kan? Tauhid maknanya percaya pada satu Tuhan. Dan kita boleh menggunakan banyak kaedah lah untuk menjelaskan idea tentang tauhid ni. Contohnya, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Maknanya kita menggunakan kaedah nazar, melihat kejadian tentang manusia, kejadian tentang alam, tentang bumi, untuk kita mengakui tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang satu. Okey. Seterusnya pun ada dalil lagi bagaimana melihat tentang kejadian. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, kan? Jadi dalam konteks Islam juga kita berpegang dengan doktrin occasionalism, bukannya mechanism. Occasionalism ni maksudnya segala perbuatan dan kejadian dan fenomena itu berlaku dalam alam ini merupakan perbuatan Tuhan. Maknanya semuanya bergantung kepada penyebab utama datang daripada Tuhan. Manakala mekanisme ni percaya bahawa kewujudan alam ni dijelaskan menerusi model penjelasan saintifik, mechanical. Maknanya ada sebab, ada akibat. Yang jelas lah, kan, berdasarkan kepada kajian sains. Tapi kalau occasionalism ni, sains tu guna tapi penyebab utama tu adalah Tuhan. Baik, seterusnya. Jadi dari situ kita dapat lihatlah bagaimana perkembangan metafizik itu menerbitkan rasa inquiry. Jadi manusia memerhati, meneroka kepada semua kejadian alam ini. Kemudian dia membawa kepada penciptaan kemajuan teknologi, ya. Jadi penemuan teknologi itu bergantung, dia mempunyai pengalaman metafizik seseorang ahli sains ataupun penemuan itu. Contohnya Eureka ini, ahli falsafah Yunani. Eureka maknanya dia menemui sesuatu, penemuan yang baru, kan. Jadi kita tengok bagaimana tayar dicipta sehingga hari ini, ya. Tokoh pemikir sarjana Islam seperti Ibn Sina menemukan dari teori-teori berkenaan dengan perubatan, ya, dan banyak lagi lah, ya. Okey, jadi daripada situlah kita dapat lihat bagaimana pembentukan kepada kreativiti, inovasi berkenaan dengan falsafah pendidikan negara, sehinggalah terbentuknya kepada perkembangan sains dan juga teknologi. Okay, secara kesimpulannya, metafizik adalah cabang falsafah meneroka realiti dan kewujudan melampaui alam fizik dan kebendaan. Matlamat seorang memandu kehidupan sehari-hari. Matlamat kehidupan yang sejahtera dalam Quran juga ditekankan dalam Islam. Kesejahteraan Islam itu merangkumi dunia dan juga akhirat. Jadi manusia ni ada hubungan vertikal, horizontal, iaitu hubungan sesama manusia, Allah dan juga alam. Dalam menjelaskan hubungan ini, ahli falsafah terdorong kepada hal ehwal metafizik bermula dengan sifat ingin tahu, mencari hakikat kebenaran perkara-perkara yang abstrak. Alam ini merupakan sumber semula jadi bernilai kepada manusia, dan manusia memikul amanah untuk menjaga alam, dan manusia adalah khalifatullah fil ard, khalifah Allah di atas bumi ini. Persoalan metafizik bahawa kepada kemajuan dalam konteks Malaysia. Sains, teknologi, inovasi adalah penting kepada pembangunan nasional. Walaupun begitu, dalam mencapai kemajuan saintifik dan pembangunan teknologi, manusia berfalsafah tidak seharusnya melupakan metafizik yang mendasari kemajuan. Maknanya perkara yang mendasari metafizik itu mesti kita sentiasa pegang dengan betul, ya. Tidak hanya menerima pengaruh metafizik daripada luar semata-mata. Penghayatan metafizik adalah penting dalam membentuk kerangka fikiran yang sesuai dan seimbang, dan mencermati isu-isu berkaitan dengan sains, teknologi, inovasi dan teknologi nasional.
Jadi ini beberapa latihan, nanti boleh rujuk dalam slide yang saya akan bagi. Wallahu alam, itu saja untuk hari ini. Semoga dapat manfaat. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.